Menteri tanya kepada backbencher apa saya nak minta penerangan. Menteri tanya kepada backbencher nak dapatkan pendapat dari backbencher. What sort of stupid you menteri are stupid. You are not me. You are the one stupid. Yeah. No. Duduklah. Betul. Saya Mana menteri tak bertanggungjawab pernah dalam hari parlimen ni sungguh pun When saya baru. you bawa Saya tak orang, nampak ada kalau parlimen you di bawa, mana you tak menteri hormat kepada menyertai pembahasan semasa kita masih untuk masa untuk Yang ini pun backbencher. tak boleh, Yang Hormat. Tak Yang boleh. Yang bertelaga Berhormat Tanjung begini pun Karang, tak boleh. saya tak boleh Dia kena layan duduk. orang Ya. gila. Ya, saya tak boleh tanya orang gila. Kalau dia ringkaskan kata yang Menteri, dia ya. kita out of out of order daripada hari pertama Yang Berhormat Batu ni datang ke parlimen ini, semuanya out of order. I was there. Saya ada backbencher. Ya. Tidak ada satu pun perkara yang sacred dalam parlimen ini tidak dibuat oleh Batu. So you have no right to lecture me. Ya. Saya nak tanya satu saja sebab saya menteri. Saya dah katakan tadi. Saya dah katakan Tuan Speaker, minta maaf. Saya dah minta kebenaran daripada Speaker sebab hari ini Batu, saya adalah menteri yang bertanggungjawab dalam parlimen. Hari ini saya bukan menteri berdiri atas nama Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya berdiri atas satu kapasiti yang diberikan kepada saya hari ini untuk memantau perjalanan, melihat dan juga bertanggungjawab. Tak apalah. Saya minta kepada dia. Apa ini? Dia katakan kita mengutamakan orang kaya. Ketirisan katakan. Kita buat satu subsidi secara bersasar, berpukar. Dan akhirnya mereka juga yang membantah struktur-struktur. Saya minta satu jawapan daripada Yang Berhormat untuk merungkaikan kekeliruan saya ini. Terima kasih. Dia tak tahu, tapi dia nak tunjuk pandai. Saya nak berkata Yang Berhormat Batu, tolong tunjuk dalam peraturan mesyuarat yang mengatakan menteri tak boleh mencelah. Tak ada. Mana? Yang Berhormat kena cakap segi peraturan. Yang Berhormat yang sebenarnya okey. Yang Berhormat cakap atas peraturan bagi kan bukan. laluan kalau banyak. Bagi laluan. Yang Berhormat cakap betul. Tolong bagi tahu saya peraturan mana yang kata You nak menteri bahas bagi laluan. tidak boleh Nak bagi mencelah. jalan, Yang Hormat. Yang mana peraturan mana? I nak bagi laluan lah kalau nak bahas. Okey. Tak apa, saya bagi. Tapi kalau yang Berhormat kalau tak jawab, saya nak tahu peraturan berapa itu saja. Tidak berujah. Tolong tahu peraturan, bukan berujah. Kalau yang berujah, Yang Berhormat duduk. Peraturan. Ya, saya nak bagi jalan, Yang Hormat. Ya, tak apa, saya nak tengok dia peraturan mana yang kata menteri tidak boleh mentelah. Peraturan ini menteri yang menjaga memantau ini dia bukan untuk menjawab soalan macam ni. Soalan you are stupid. Tengok ini. You are stupid. You tak faham peraturan. Yang Hormat, sebentar Yang Hormat. Sebentar Batu. Dahlah Batu, you are stupid. You tak faham saya punya soalan. Apa yang berlaku tadi. Sebentar Yang Hormat. Speaker, saya kata he is stupid. He is stupid, bloody stupid. Kerana tak faham peraturan saya. Soalan saya senang, peraturan mana? You sebutlah peraturan mana. Laluan, saya you belum are cakap bloody stupid, you kata orang stupid. Dia bagi laluan, dia belum jawab lagi. Saya belum start lagi. Peraturan berapa? You cakap peraturan berapa? Bagi laluan atau tidak? I belum start saya nak lagi. tanya peraturan berapa? Itu saja, you jangan ulas. Peraturan berapa? Peraturan apa sebut? Cukup, jangan ulas. Yang Hormat. Kalau nak ulas, saya tak benar kata Dia bagi laluan, bloody stupid. Saya pun tak faham. Bagi laluan tak, Yang Hormat? Saya bagi laluan, tapi jangan berujah. Peraturan berapa yang mengatakan menteri tidak boleh mencelah? Tolong bagi tahu. Stand out for peraturan mesyuarat. Dia dah bagi laluan to explain Parliament Convention. You minta laluan apa, Yang Hormat? Laluan, minta laluan, setuju. Dia nak bagi atau tidak, I tunggu. Dia kata bagi, saya ucap. Apa convention? Ini kita ada peraturan. Dia tak tahu. Dia bagi atau tidak? Bagi, I ucap. Dah bagi lah. Dah bagi. Dia bagi laluan, Yang Hormat. Duduk. You are waste my time. Tak payahlah, you duduklah. You tak faham apa soalan saya. Dah bagilah, Yang Hormat. You tak faham. Ya, teruskan, Yang Hormat. Dia jadi penyambung masa saya. Cuba dia bagi menteri cakap elok tadi. Tak adalah masa saya terbuang. Masa pun masa saya. Terpulang pada saya lah. Saya nak bagi siapa? Yang Berhormat nak sibuk-sibuk pasal apa? You bagi laluan, I berdiri. Okey, sudahlah, duduklah. Yang You sudah cakap duduklah. Okay. Batu. Ya, Batu. dia duduklah. Kalau tak bagi laluan, duduklah. You mana ada ikut peraturan? Polis pun you lawan? Alah. Ya nafi apa? Nasib saya tak ada dari Menteri KDN lah. Kena you lama dah saya terajang masuk dah. Okey. Saya biarlah saya sudah tak jadi menteri lah. Kalau saya jadi menteri lagi teruk dah saya kerja.